Saman fitnah Hakim arah Peguam Anwar, tumpu soalan pokok. Okey. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini memberikan beberapa kali mengingatkan Peguam Anwar Ibrahim agar menumpukan perkara pokok dalam pembicaraan kes fitnah 150 juta ketika sesi pemeriksaan balas terhadap Dr. Mahathir. Pesuruhjaya Kehakiman Donald Joseph Franklin memberi peringatan kepada Peguam Razlan Hadri Zulkifli dan Ranjit Singh setelah beberapa bantahan dikemukakan oleh Peguam Mahathir, Nizam Bashir dan juga Rafiq Rashid. Nizam menjelaskan bahawa kenyataan yang dipertikaikan adalah tuduhan bahawa Mahathir korup dan telah memperkayakan keluarganya. Tetapi soalan yang diajukan menyentuh dasar dan politik yang saya sama sekali tiada berkaitan dengan kenyataan yang dipertikaikan. Jika soalan itu relevan, saya tidak masalah, kata Nizam. Razlan dalam responnya berkata yang permusuhan daripada pihak Peguam tidak sepatutnya timbul. Rafiq kemudian segera menjawab yang pihaknya tiada sebarang permusuhan dan apa yang diperlukan pada masa ini ialah meneruskan perbicaraan secepat mungkin. Dalam menjawab beberapa bantahan daripada Peguam Mahathir, Peguam Anwar berkata anak guamnya berhak mendapat pembelaan terbaik dan mereka mengemukakan soalan kepada Mahathir berdasarkan pembelaan yang telah dikemukakan di dalam kes. Ranjit turut beberapa kali menegaskan pembelaan yang dikemukakan oleh Anwar Ibrahim telah diterima mahkamah dan justru mereka tidak boleh dianggap meminggirkan hujahan yang telah dikemukakan. Nizam dan Rafiq telah berulang kali membantah pemeriksaan terhadap Mahathir. Ranjit turut mengingatkan semula Mahathir mengenai skandal kehakiman 1988 termasuk pemecatan bekas Ketua Hakim Negara ketika itu, iaitu Saleh Abbas. Hakim kemudian berkata bahawa tiada keperluan untuk menetapkan sebab setiap perkataan dan pemeriksaan balas perlu tertempu kepada perkara relevan dengan pembelaan. Kita bukan di sini untuk membuktikan dengan dakwaan tentang siapa yang mengatur apa pun. Jika begitu, kita perlukan 5 hari lagi, kata Hakim. Mahathir sebelum ini meluahkan rasa kecewa terhadap soalan Razlan dan Ranjit. Ketika itu Mahathir berkata dia mungkin meninggal dunia sebelum kes itu selesai. Alright, Okay, so ni pun satu hal jugalah. Ni saya nak kena, tak tahulah Razlan dengan Ranjit ni macam mana kan. Saya tak tahu apa tujuan dia nak tanya soalan-soalan yang politik ni kan. Mungkin dia nak tanya, mungkin dia nak impeach credibility Mahathir ke, mungkin dia nak tunjukkan Mahathir ni jahat ke, mungkin dia nak kaitkan yang Mahathir ni orang yang korup ke. I don't know apa objektif pembelaan kan apabila menyoal balas Mahathir. Kalau saya lah, saya akan fokuskan kepada soalan-soalan yang utama kan. Soalan yang utama adalah antaranya dakwaan tersebut berkenaan dengan Mahathir telah menyalahgunakan kuasa sehingga mengkayakan keluarganya. That was the question. So kalau saya jadi Peguam Mahathir, Peguam Anwar Ibrahim, saya akan fokus kepada persoalan-persoalan bahawa dakwaan bahawa Mahathir telah mengkayakan keluarganya itu betul. That will be my focus. Betul lah apa yang Hakim tu kata. Fokus kepada persoalan pokok. Apa yang Peguam Anwar kena buktikan, tuan-tuan? Okey, Peguam Anwar kena buktikan bahawa dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu betul, iaitu Mahathir telah pun menggunakan kuasanya untuk mengkayakan keluarganya. That was the central question yang keluarga Anwar kena focus on, kan? Central question yang Peguam Anwar kena focus on. Yang tu sebenarnya central question. So antaranya persoalan, benarkah anak-anak Datuk Tun Mahathir menerima projek daripada Petronas? Benarkah anak Tun Mahathir menerima projek daripada MISC sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri? Benarkah dakwaan bahawa Tun Mahathir cuba untuk bail out syarikat-syarikat berkaitan anak-anak Mahathir, terutama MISC dan sewaktu dengannya bukan Petron, masa tu Caltex ke Petron, saya tak ingat, di bawah Mirzan atau Mohzani, antara one of those people kan. Pada waktu itu benarkah dakwaan sedemikian? So Peguam Anwar tak perlu senaraikan, and I believe dia orang pun tahu. Dia tak perlu senaraikan semua pun. Dia hanya perlu buktikan satu saja bukti bahawa kerana sewaktu dia menjadi Perdana Menteri, anak-anaknya ataupun kaum keluarganya kaya. Cukup itu, maka dengan itu saja terbukti dakwaan Anwar itu benar. So adakah perlu dibuktikan elemen korup? Tak perlu. Sebab pendakwaan ataupun dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bukan tentang elemen korup. Dakwaannya adalah Mahathir
sewaktu menjadi Perdana Menteri mengkayakan keluarganya. Kan? Dakwaannya adalah bekas Perdana Menteri itu telah mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan peribadi semasa berkuasa. Okey? Perdana Menteri itu telah mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan peribadi semasa berkuasa. Itu soalannya. Jadi, kepentingan peribadi ini tidak semestinya Mahathir sendiri. It can be anak-anak dia, it can be keluarga dia, and it can be orang yang dekat dengan dia. So, all that is enough untuk nak datang dengan bukti yang kita katakan ataupun sebagaimana yang didakwa. Dan ni satu lagi, itulah sentral kepada apa yang kita dakwa selama lebih 20 tahun ini. Ini dakwaan kita selama ini, bagaimana Mahathir mengkayakan keluarga dia, bagaimana Mahathir mengkayakan anak-anak dia, bagaimana Mahathir menggunakan kekayaan tersebut untuk menjadi kaya dan sebagainya, kroni-kroni dia. Those were all our accusation selama ini. Dan inilah peluang terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim kena membuktikan di mahkamah. Dan dia sebagai pengurusi kepada Petronas, menteri kepada Menteri Keuangan, Perdana Menteri Malaysia, this is the best time Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan dakwaan tersebut. Inilah masa terbaik. Tidak ada masa terbaik melainkan ini saja yang terbaik. Kalau tidak digunakan peluang ini, maka benarlah dakwaan pembangkang selama ini kita menipu. Benarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu telah menipu kerana tidak boleh membuktikan benda as simple as this. Anwar tak perlu buktikan 10 benda, 100 benda tak perlu. Cukup dia membuktikan satu saja. Disebabkan oleh perkara ini, maka kesimpulan dia, memang kau mengkayakan selama 22 tahun, 22 bulan engkau telah menggunakan kuasa engkau untuk mengkayakan, mengumpul kekayaan peribadi sewaktu berkuasa. That is enough. Okay, kalau ada kalau boleh dibuktikan. Tetapi kenapa Mahathir confident? Itu soalan dia, tuan-tuan. Saya tanya kepada tuan-tuan, kenapa Mahathir begitu confident? Kenapa Mahathir begitu confident? Dia Mahathir begitu confident antara lainnya adalah kerana ini mungkin yelah, yang terima kekayaan itu bukan dia. Yang terima kekayaan itu anak-anak dia. So dia boleh menepis dakwaan. Dia kata, betul lah, anak-anak saya memang kaya. Anak-anak saya memang kaya kerana mereka berusaha sebagai businessman. Tapi saya tak kaya. Saya tak ada duit. Sebab kata Mahathir kan, saya tak ada duit, saya tak kaya. So dakwaan itu palsu kerana saya tak ada duit, saya tak kaya. I believe, macam, yelah, kes yang banyak berlaku kat Malaysia, semua 99% kes corruption berlaku secara tunai. Dan one thing yang good about Mahathir ni adalah, yang saya pernah diceritakan kepada saya, in fact, orang itu pernah dapat panggilan telefon daripada Mahathir kerana dia salah seorang manager dalam satu bank sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri. Antara dakwaan yang orang itu kata bahawa Mahathir memberi arahan melalui telefon. No traces. Tidak ada trace tulisan, tidak ada tulis dekat kertas. Dia akan call, dia akan bagi arahan. Dia through call dia akan bagi arahan. Through verbal dia bagi arahan. Dia tak akan tinggal traces. Sebab dia bukan orang yang bodoh, tuan-tuan. Sebab itu saya kata menarik kes ini nanti bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membuktikan. I'm not saying benda itu tidak berlaku. I'm just saying dia ni sangat licik untuk meninggalkan sebarang jejak. Kan? Right? So that's why I think dia sangat confident tentang perkara tersebut.